Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So welcome to my channel. So my name is Firdaus. Nama saya Firdaus. Yeah. So channel ni akan membicarakan pasal diecast. Walaupun saya bukanlah the expert on diecast, slowly menyimpan collection and juga seller kecil-kecilan. So a bit of intro saya punya background. So saya simpan sikit-sikit lah. So kita ada simpan Hot Wheels, Mini GT and also Pop Race. Yang lain-lain tu jangan tanya bang, modal dia keras. Okay. So hari ni punya agenda kita nak crackkan lah satu kereta kecil diecast. So W Motors Lycan Motorsport. So siapa ingat cerita ni, cerita Fast and Furious, peminat-peminat dia. Saya ingat tak, kereta ni dia dalam satu cerita ni, Fast and Furious ni, dia lompat daripada satu building ke satu building, satu tower ke satu tower. Dalam cerita tu Brian and Toretto masuk ke dalam vault. Dia ni lah pandu kereta ni terbang daripada satu building ke satu building. So yang ini adalah replika je, diecast lah. So saya nak unboxing, nak crackkan dengan kata nama lain dia, daripada sebalik blister ni macam mana kejadiannya. Okay, so let's jump to it. Hope you guys enjoy lah, and also jangan lupa untuk follow, subscribe, support lah sikit kita punya, apa ni orang cakap, kita punya channel ni. Okay, let's jump to it. Okay, so lupa nak mention satu benda. Dalam pack ni, dia ni kad ni premium pack. FNF punya kad ni premium punya kad, CC card atau orang panggil selalu CC card lah. Okay, ni pack dia. So dalam setiap pack tu dia akan ada satu case. So dia akan ada 5 variant ni lah, kereta yang ada di dalam movie FNF, dan ni lah yang akan ada di dalam case untuk kad ni lah. So untuk kad saya ni, inilah dia. Okay, so kita tunjuk dulu dia punya detail di dalam blister. Okay, ni ada apa ni, Ford Mustang Boss 302, Mercedes-Benz 500 Cell, and then 1995 Mitsubishi Eclipse, Toyota FJ Cruiser, dan of course Motors Lyrican Hypersport. W Motors Lyrican Hypersport, inilah nama dia. So aku nak buat unboxing lah. So untuk dalam ni, alamak tercabut pula dah. Kata tu ni, kalau tak tahu pernah nak acah-acah orang juga, estetik ni. Inilah dia. Okey lah. Menarik bosku. Menarik tak? Okay, so benda Allah ni aku nak simpan. Dia menggunakan Real Rider, tayar dia getah. Getah, tayar getah, badan dia metal, and base dia bawah ni tak adalah detail sangat, dia tak berapa nak detail. So just plastik saja base dia, and then upper dia besi, ni plastik juga. Okay, Baby, what we finna do?
I can never love you, babe, don't make me fuss.